Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Faiz. So hari ini Faiz nak share dengan anda semua kebaikan lemon dan vitamin C. Ramai orang cakap minum air suam dengan lemon ni sangat bau, sangat bagus dan baik untuk kesihatan. Ya, betul tu sebab apa? Dalam lemon ni ada vitamin C yang tinggi, dan bila vitamin C yang tinggi ni masuk dalam badan kita, dia akan membantu membersihkan usus, memecahkan lemak, mengurangkan kolesterol, mengurangkan risiko sakit jantung, darah tinggi, stroke, gout, dan juga membantu kulit kita menjadi lebih cantik. So, Pak nak tunjukkan keberkesanan ataupun kewujudan vitamin C yang ada dalam lemon ni dengan air yang beralkali ni. Okey. Kita perahkan air lemon ni ke dalam air yang berakali tadi. Okey. Dalam sekejapan saja air yang berakali tadi bertukar menjadi putih. Ini menunjukkan kewujudannya vitamin C dalam sebiji lemon. Tapi sebiji lemon ni hanya mengandungi 30.7 mg vitamin C sahaja. Sedangkan badan kita sebagai seorang dewasa ni perlukan 75 mg vitamin C untuk perempuan dan 90 mg untuk lelaki. So sebiji lemon ni tak cukup, okey. Badan kita perlukan sekurang-kurangnya 3 biji lemon setiap hari. Dan harga sebiji lemon ni mencecah sehingga RM3 sebiji. Sebab tu Faiz nak mengecorkan tuan-tuan untuk mengambil Forever Vitamin C ni. Okey. Dalam sebotol absorben C ni mengandungi 100 biji dan setiap biji vitamin C ni mengandungi 60 mg vitamin C dan mengandungi oat bran. Oat bran ni membantu memegang vitamin C dalam badan kita lebih lama dan membantu mengurangkan kolesterol. So kita uji kaji pula kewujudan vitamin C dalam absorben C ni. Okey. Kita pecahkan dan kita godak. Dan dalam sekejapan saja air yang berakali tadi bertukar menjadi putih. Ini menunjukkan kewujudannya vitamin C dalam absorben C ni. Okey. Kita tuangkan lagi iodin ke dalam air vitamin C tadi. Dan still putih. Ini menunjukkan keberkesanan vitamin C dalam absorben C ni. Okey. Sebiji absorben C ni hanya berharga 76 sen dan bersamaan kuantitinya dengan 2 biji lemon. So pilihan di tangan anda nak pilih vitamin C ataupun lemon. Tapi pastikan konsisten untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum, jumpa lagi.